Okay, so dalam video kali ni kita akan unboxing kamera vlogging yang terbaru keluaran Insta360, iaitu Luna Ultra. Yang aku beli ni adalah set creator combo. So, jom. Okay, so apa yang akan dapat adalah pouch bag daripada Insta360. Dia punya material sama je macam DJI punya, tapi dia agak besar lah. Okay, so jom kita buka. Apa yang ada kat sini adalah kita punya kamera Insta360 Luna Ultra dengan dia punya casing. And then dia ada bagi juga dengan dia punya tali. So untuk buka dia, korang tekan kat sini, dia terbuka and then korang keluarkan. So ini dia Luna Ultra kita. Kat dalam casing ni korang akan dapat sekali dengan wide angle lens. Okay, ada dekat sini. Kalau korang tengok kat sini, dia melekat kat dalam. And then kat sini korang boleh letak satu lagi filter lah, Black Mist punya filter. Okay, so tu untuk dia punya casing. Okay, and then dekat dalam sini ada kabel Type C to Type C. And then ni kita ada battery handle. Dan juga yang ini adalah standard punya handle. Okay. And then korang akan dapat sekali dengan Insta360 Mic Pro. Ni dia guys. Semat siap. Okay. And then dia ada sekali dengan windscreen. And then itu saja. So ini barang-barang yang korang akan dapat dalam creator combo. Okay, apa yang aku suka dengan Insta360 Luna Ultra ni adalah dia punya 1 inch kamera guys. Kamera dia dah 1 inci. And dia ada 2 kamera kat sini, korang tengok. Ada 2 kamera kat sini. Satu kamera adalah 1 inch kamera. And then satu lagi kamera adalah dia punya telezoom. So korang boleh zoom. Ada 1, ke 3, ke 6 dan ke 12 kali. Dia punya zoom tu bapak jauh siap. 12 kali babe. Bukan biasa-biasa. Okay, so bila dia punya sensor dah 1 inci, so bila korang shoot dalam malam, dalam keadaan gelap, dia dah lagi cantik. Low light quality dia memang cantik. So nanti aku akan tunjukkan dalam video juga. So kamera ni juga korang boleh record dalam kualiti 8K dalam format landscape dia lah 9:16. So lepas ni korang punya video korang boleh crop tanpa hilang detail video tu. Okay, next, seterusnya aku suka dengan dia punya detachable screen. Yang ini screen dia kita boleh buka. So kamera dia korang boleh letak sini. Okay, dia punya screen, korang boleh tengok live view apa yang kamera ni tengah tengok. Kamera ni aku letak sini jauh sikit daripada aku. Okay, and then kita boleh control daripada remote ni. Memang features ni adalah memang yang the best lah yang Insta360 keluarkan. Sebab dengan features ni korang tak perlu lagi beli remote, external remote, and then korang set timer untuk korang vlogging and pergi bercuti seorang diri. Gitu. Okay, dan yang terakhir yang aku suka adalah dia didatangkan dengan Insta360 Mic Pro. Mic Pro tau, bukannya Mic Air. Mic Pro ni apa yang best dia, tengok sendirilah dekat Mic Pro ni. Okay, so korang boleh custom gambar. Korang boleh letak gambar apa yang korang nak letak dekat mic ni. And then dia pun ada magnetic. Okay, and then boleh juga clamp
ada jenis clamp kat sini. Ada jenis clamp kat sini. So untuk set combo kereta ni, kereta combo, okay, so memang berbaloi lah apa yang dia bagi. Sebab dia punya mic, dia punya aksesori semua lengkap. So apa yang aku tak berapa suka dengan kamera ni, kamera vlogging ni, so first adalah dia punya size lah. Kalau korang tengok dia punya size memang agak besar kat sini. Nak comparekan dengan Pocket 3. Korang tengok. Ni Pocket 3, ni Insta-Luna Ultra. So bila saiz dia macam ni, korang nak simpan dalam poket tu agak susah, and dia nampak besar lah timbul kat situ kan. Nak compare dengan DJI Pocket 3. Tapi tengoklah, sebab Pocket 3 ada satu lens je, Luna Ultra ni dah ada 2 lens. So memang saiz dia lagi besar lah. Okay, sebelum aku lupa, Insta360 Luna Ultra ni dia ada internal storage, dan juga korang boleh masukkan micro SD card lah kalau internal storage tak cukup. So dia bagi internal storage 47GB. So korang dah tak payah susah-susah lah. Sebab aku pernah juga ada case bawa kamera tapi SD card tak bawa. So dengan ada internal storage ni memang sangat mudah dan memudahkan. Okay, so itu saja di video kali ini. So kita jumpa lagi di video yang akan datang dengan gadget yang baru ataupun kamera ataupun apa-apa aksesori yang akan kita unboxing dan juga review sikit. Okay, see you guys.